Ini ialah Syed Abu Bakar Jamalul Lail. Beliau adalah Presiden Suara Sunnah, yakni Presiden Propaganda, Ketua Propaganda. Beliau juga ialah AJK Fatwa Perlis dan AJK Kewangan MAIPS. Dalam satu sesi live yang ditutup ruang komen yang bertajuk Fitnah Zaman Digital, Presiden Propaganda jenis apakah ini? Jenis bacol? Mengapa tutup komen? Tak apa. Dalam sesi live tersebut, beliau ada berkata, pula media-media masa ni, waktu tu kita kena jawab secara terbuka. Tetapi kita kena tengok hak fitnah kita tu siapa. Kalau mamat mana orang pun tak kenal dia, terus jawab lah. Faham tak? Satu orang, nama apa pun tak ada, pakai fake account, tuduh kita macam-macam, tak terus jawab. Terus jawab. Kita jawab bila orang tu tokoh, bila orang tu figure, bila orang tu dikenali oleh masyarakat. Yang tu kita kena jawab dan lawan habis-habisan kalau kita tak buat. Jadi, Yang Mulia Syed Abu Bakar Jamalul Lail dalam video tadi telah membezakan antara fitnah yang perlu dijawab dengan fitnah yang patut diabaikan. Prinsipnya, bukan semua tuduhan wajar dilayan. Tuduhan daripada akaun anonim atau individu yang tidak diketahui, akaun yang tidak diketahui pemiliknya, yakni seperti page PW dan page NS Returns, dianggap tidak berbaloi untuk diberi respon kerana tidak memberi kesan besar kepada masyarakat. Kalau mamat mana orang pun tak kenal dia, terus jawab lah. Faham tak? Satu orang, nama apa pun tak ada, pakai fake account, tuduh kita macam-macam, tak terus jawab. Sebaliknya, jika tuduhan itu datang daripada seorang tokoh atau public figure yang dikenali, kita jawab bila orang tu tokoh, bila orang tu figure. Bayangkan, saya bekas mufti, saya public figure dalam negara ini, maka ia perlu dijawab secara terbuka dan tegas kerana ia berpotensi membentuk persepsi awam. PW telah memberi respon kepada kenyataan Ustaz ini. PW menyebut, Ustaz Perlis pun bengap. MAIPS memberi respon secepat kilat bila paparkan episod 1 pada 30 Mac. Pada hari yang sama, MAIPS nafikan perlantikan amil dan ejen zakat di luar sempadan. Namun bukti yang ada menyatakan sebaliknya. Kenyataan rasmi 30 Mac juga menuduh kami sebarkan berita palsu. Hakikatnya kami hanya paparkan bukti dari laporan Ketua Audit Negara 2018. Penangkapan Fakhruddin oleh SPRM membuktikan siapakah yang berbicara dengan penuh kepalsuan. Setelah tekanan demi tekanan dikenakan ke atas MAIPS, khususnya bila kami bongkar mengenai dana asnaf berjumlah 110 juta ringgit diperam dalam fixed deposit, MAIPS keluarkan kenyataan rasmi kedua pada 12 April. Dalam kenyataan kedua, MAIPS tangguhkan saluran dana kepada Ikram Hulu Selangor. So, nak kata MAIPS tak respon, kamu memang salah. Cuma MAIPS tidak menjawab beberapa isu lain yang melibatkan kepentingan awam seperti keterisan 38 juta pada tahun 2018 dan 399 juta agihan asnaf fi sabilillah dalam tahun 2025. Setelah Fakhruddin ditahan reman dan harta disita, isu MAIPS, Ikram Hulu Selangor, PSSB bukan lagi isu dari page tidak bertuan, tapi telah menjadi isu kepentingan awam. MAIPS perlu jawab demi credibility, accountability dan integriti. Menggunakan helah page kami tidak bertuan sebenarnya adalah tindakan untuk menyembunyikan kebenaran. Tamat quote daripada PW ataupun page NS Returns. Adakah hanya kerana PW dan NS Returns adalah page yang anonim, maka segala persoalan yang ditimbulkan tidak patut dilayan? Tapi hakikatnya MAIPS telah pun melayan PW pada tarikh 30 Mac dan 12 April. Tambahan lagi, track rekod pendedahan PW yang berasas dan berfakta selama ini sepatutnya tidak diabaikan. Jangan hanya kerana page anonim dan admin tidak dikenali, maka Ustaz buat tak peduli sahaja dengan segala hujah dan data yang dikemukakan. Kalau benar PW dan NS Returns hanyalah page anonim yang tidak perlu dilayan, mengapa sampai dua kali MAIPS keluar kenyataan rasmi? Bukankah itu sendiri menunjukkan isu yang dibangkitkan memberi kesan kepada persepsi awam? Tambahan pula, apabila sesuatu isu sudah melibatkan laporan audit, siasatan SPRM, tahanan reman, sitaan harta dan persoalan pengurusan dana awam, maka isu itu bukan lagi sekadar suara page tak bertuan. Ia telah menjadi isu kepentingan awam. Dan di sinilah poin yang paling menarik. Adakah sesuatu hujah perlu ditolak hanya kerana adminnya anonim? Page itu anonim, tak kenal siapa orangnya? Atau sepatutnya yang dinilai adalah
Adakah hujah itu berasas? Apakah data itu benar dan boleh disemak? Adakah persoalan itu semuanya telah dijawab? Wahai Presiden Suara Sunnah, Presiden Propaganda, memetik semula kata-kata PW menggunakan hilah page kami tidak bertuan sebenarnya adalah tindakan untuk menyembunyikan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.